Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan malam kedua Hari Raya Aidilfitri di Pasir Bekang, Kota Kubang Labu menuju ke Kota Baru. Ya, keadaan depan Masjid Ismaili, Pasir Bekang, Kelantan, Darul Naim. Salam Aidilfitri, Eid Mubarak kepada anda yang berada di Sultan air kita di utara, barat, selatan, timur. Saya Kamarul Bahri Adi Ibrahim melaporkan kepada anda semua live dari Siar TV Media. Siar TV, jumpa lagi. InsyaAllah kita teruskan. Dengan keadaan semasa Masjid Ismaili, Pasir Mas, Merah, Kota Baru, Pasir Putih, Kota Keruan Terengganu. Hati pemanduan anda, jadilah pemandu yang berhemah. Meneruskan perjalanan anda, destinasi anda di hari Lebaran yang mulia ini. Perjalanan yang baik, pemandu yang berhemah. Bila mengantuk, tidur, cari tempat berehat. Utara, barat, selatan, timur. Terima kasih dari Pasir Bekang, Kelantan, Darul Naim. Laporan berita daripada Siar TV malam ini. Semoga Allah SWT memberi keberkatan kepada Ramadan yang dah pergi. Berdoalah kita untuk keselamatan semua umat Islam di seluruh tanah air, juga di Palestin, Beirut dan semua negara Islam lain dengan Allah. Terima kasih PN, Daulat Tuanku yang di-Tuan Agung. Semua Fatih harap diampun. Itulah malam ini kepada anda semua. Semoga memberi keberkatan perjalanan destinasi yang baik. All the best semua pemandu-pemandu kita. Hati-hati pemanduan anda di mana juga anda berada. InsyaAllah kita akan mendapat kesihatan dan jam mandu yang berhemah. Jumpa lagi. Kelantan dan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live Facebook. Dan tengok sekarang ini keadaan trafik bergerak perlahan daripada Kota Baru ke tempat daripada Pasir Bekang nak menuju ke destinasi masing-masing. Selamat Hari Raya dari saya, Maazai Bante. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.